Berani tak naik Grab malam-malam. Ada cerita seram nak kongsi ni. Seorang driver Grab ambil penumpang perempuan, dah lewat malam. Perempuan tu diam je, duduk belakang, tengok luar tingkap. Tiba-tiba, driver tu dengar orang menangis perlahan dari belakang. Dia toleh. Kosong. Tak ada orang pun. Jantung dia dah dup-dap. Dia cepat-cepat tengok aplikasi Grab. Ada satu ulasan baru dari penumpang tadi. Ulasannya, saya dah mati 2 tahun lalu. Tapi saya nak balik rumah. Lepas malam tu, driver Grab tu tak berani dah ambil penumpang malam-malam. Korang berani lagi ke naik Grab lepas dengar cerita ni?